Aku memang menetap di Limbang, membesar di Limbang sampai no. Sekolah menengah aku dah keluar daripada Limbang sebenarnya. Sebab aku sekolah asrama. Kau sekolah kat mana? Labuan. Sekolah sains Labuan. Jauh. So daripada form 1 sampai form 5 aku Labuan. Lepas form 5 aku masuk matrik. Labuan juga. Tapi matrik aku fail. Biasalah. Biasa. Okay. Lepas tu baru aku pergi ke UiTM Semarahan. Di Sarawak balik. Dan baru datang Shah Alam. Dan lepas daripada Shah Alam aku tak nak balik. Aku tak nak balik. Lepas tu kebetulan bila aku tak nak balik, family aku pun start seorang pindah ke sini, berhijrah ke sini dan sekarang berhijrah di sini. Okey dik, kalau orang Semenanjung ataupun mana-mana orang lah tak biasa pergi ke Limbang. Apa port bus yang ada kat Limbang yang kau masih ingat? Okey, macam ni. Orang selalu mancing je kot. Dekat Limbang. Dia Limbang ni macam ni dos. Cerita sikit pasal Limbang. Dia sebab dia diapit oleh Brunei. Ini yang sepaham aku. Aku tak tahu benda ni betul ke tak. Sebab pun kau dah lama. Betul. Aku tak tahu benda ni betul ke tak.